40 tahun Abu Sufyan ibn Haris kawan dengan Rasulullah. Bila Nabi isytihar Rasul, dia isytihar dia musuh nombor 1. Macam Abu Lahab juga. Bila Abu Lahab isytihar perang musuh pertama kepada Nabi, dia bukan adik-beradik Nabi. Abu Sufyan saudara Nabi, rapat dengan Nabi, membesar dengan Rasulullah di persekitaran yang sama, di Syi'b Abi Talib. Kemudian bila diisytihar menjadi Rasul, dia perang. Kalau di Mekah ada menteri-menteri Mekah, maka Abu Sufyan ibn Haris ni dia menteri kanan di Mekah. Besar jawatan dia menteri kanan di Mekah. Apa saja propaganda, apa saja perang saraf diketuai oleh Abu Sufyan bin Haris. Bentuk-bentuk seksaan untuk umat Islam di Mekah yang masuk Islam ketika itu mesti ada kerjasama campur tangan Abu Sufyan ibn Haris. Sampai di telinga Nabi, Abu Sufyan yang dulu baik dengan Nabi Muhammad jadi Rasul, dia isytihar perang, dia isytihar musuh. Sampai ke telinga Nabi, tiap-tiap kali yang masuk Islam diseksa, mesti ada nama Abu Sufyan yang ambil pot dalam penyiksaan itu. Dia bukan jadi orang kafir biasa, tapi dia jadi perancang utama, perancang propaganda untuk hentikan dakwah Nabi. Niat sepupu hak kawan baik dulu ni. Lepas setahun Nabi sabar, lepas 2 tahun Nabi sabar, lepas 3 tahun Nabi sabar. Nabi mendoakan hidayah kepada sepupu yang dia sayang, yang membesar dalam satu kawasan kampung sebagainya. Berdoa Abu Sufyan supaya dapat hidayah. 13 tahun Abu Sufyan masih menyakiti umat Islam. Bukan menyakiti biasa, jadi orang utama di kalangan menteri Quraisy yang merancang untuk sekat dakwah Nabi di Mekah Al-Mukarramah.